Okey, kenapa korang beli rumah landed di Setia Alam Sari? Sebab apa? Setiap Alam Sari ni, dia vibe dia macam Putrajaya, Cyberjaya, tapi tak besar sangat. Dia kecil je, tak besar, sangat menarik. Sebab apa? Kalau contoh, kalau korang duduk di Putrajaya kan, ataupun Cyber, dia masalah kat situ ialah makanan tak berapa sedap, ataupun ialah makanan kurang sikit daripada Bangi. Tapi kalau Bangi ni, kalau orang Bangi je tahu, makanan semua sedap. Sebab apa? Sebab amal orang Kelantan, amal orang Melayu di Bangi. Di Cyber ataupun Putrajaya ni ada, tapi tak banyak kedai-kedai yang menawan hati korang. Dan dekat Setia Alam Sari ni pun dekat dengan golf, dekat dengan UKM, dekat dengan GMI, semua lengkap. Sebab apa? Sebab location Bandar Baru Bangi ni, Setia Alam Sari ni sangat-sangat strategik. So kalau korang yang mencari rumah untuk investment ataupun untuk settle down, boleh PM saya, link di bio. Bye!